Biasa orang tanya soalan ni, saya bagi analogi lah kan. Macam mana kita boleh istiqamah makan? Siapa yang tak istiqamah makan? Kadang-kadang makan, kadang-kadang malah makan. 3 hari dia tak makan. Ada? Lapar. Tak ada kan? Istiqamah. Makan tu wajib ke sunat? Kita tanpa kita tanya hukum, makan tu wajib ataupun tanpa kita tahu, kita paksa diri kita makan. Betul? Dan istiqamah. Sebab apa? Sebab kita tahu, kalau tak makan jadi apa? Boleh sakit dan boleh mati. Betul tak? Semua orang tak nak mati. Semua orang nak sihat dan hidup. Maka kita paksa diri kita istiqamah makan. Dan makan pula kita pilih makanan yang terbaik. Kita cek dulu kan, okey ke tak, sihat ke tak. Padahal kita makan untuk hidup. Hidup tu berapa lama? Sementara je. Betul tak? Berapa ramai yang makan lazat, besok mati dah. Okey? Okey. Yang peringatan daripada Allah Quran ni, itu makanan, tapi makanan rohani. Makanan untuk apa? Hati. Dan makanan untuk hati ni untuk berapa lama? Lama-lama. Sampai lepas mati, hati pakai lagi. Dalam kubur hati pakai tak? Di pada masa hati pakai tak? Jadi kalau untuk fizikal yang 70 tahun, kita istiqamah makan, maka untuk hidupkan hati yang selama-lama, yang hati inilah kita nak bawa menghadap Allah, maka wajib kita istiqamah makan, bagi makan hati setiap masa. Jangan biarkan hati mati. Okey, soalan, macam mana nak hidupkan hati? Dengan zikir. Pertama sekali, badan kita, kalau kita nak, mesti ada 3 unsur badan kita. Pertama, makan. Untuk sihat kan? Untuk hidup. Yang kedua, tidur, rehat ataupun elakkan. Yang kedua, elakkan daripada benda yang tak elok. Betul? Makanan tak berzak ke. Yang ketiga, bila badan kita sakit, kena rawat. 3 unsur ni untuk badan. Satu, makan untuk sihat. Yang kedua, elakkan daripada yang merosakkan badan kita. Yang ketiga, bila sakit, terus rawat. Hati sama je. Hati perlu 3 unsur ni. Satu, hati perlu makan. Apa makan hati? Zikir. Ibadat kita pada Allah. Siapa tak zikir, hati dia mati. Nabi kata, hati yang orang yang berzikir dengan orang tak berzikir adalah seumpama orang mati dah hidup. Siapa yang berzikir, hati dia hidup. Siapa yang tak berzikir, hati dia mati. Jadi hidupkan hati dengan zikir, dengan ibadat. Yang kedua, elakkan daripada benda yang merosakkan hati. Tadi elak daripada yang merosakkan badan. Jangan makan benda yang tak berosak, yang basi dan sebagainya. Hati, elakkan daripada benda yang merosakkan hati. Apa dia? Lihat benda haram, cakap benda yang dosa kan, dengar benda yang mengumpat kan. Benda yang merosakkan hati, elakkan. Dan yang ketiga, kalau badan sakit perlu rawatan. Hati bila sakit perlu rawatan. Sakit hati makna dosa lah. Rawatannya apa? Istighfar, bertobat.